Perdana Menteri kelima meninggal dunia. Presiden China melawat sambil surat khabar China Malaysia tidak kenal bendera negara. Pergaduhan durian di Rauk yang melibatkan polis dan ahli parlimen. Dan KKK menjelma di Dengkil. Saya Prabha Ganesan dan anda menonton Intipati Berita 13 April ke 18 April di Kuasa Live. Berita pertama, Pak La meninggal dunia. Jenazah bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi selamat disemadikan di Makam Pahlawan Masjid Negara pada jam 2.26 petang, Selasa 15 April 2025. Lebih 3,000 hadirin termasuk pemimpin negara, kenamaan serta orang awam hadir menunaikan solat jenazah yang disempurnakan di Dewan Solat Utama selepas solat Zuhur. Turut hadir ialah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bekas Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong serta bekas Perdana Menteri Najib Razak yang diberikan kebenaran khas oleh Jabatan Penjara untuk menghadiri majlis tersebut. Pak La, Perdana Menteri Malaysia kelima, telah menerajui pentadbiran negara dari tahun 2003 sehingga 2009. Tanpa mengira latar belakang politik, seluruh rakyat Malaysia bersatu dalam mengenang jasa dan sumbangan beliau. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, telah mengumumkan penamaan semula lebuh raya Bandar Kasia sebagai Jalan Tun Abdullah Ahmad Badawi. Manakala MRSM Kepala Batas pula akan dinamakan semula sebagai Maktab Rendah Sains Marah Tun Abdullah Badawi sebagai penghormatan kepada beliau yang pernah berkhidmat sebagai ahli parlimen kepala batas selama 35 tahun. Xi Jinping di Malaysia, 31 MOU di Meterai. Malaysia tegas kekal berkecuali. Pertukaran 31 memorandum persefahaman MOU pada 16 April menandakan kemuncak lawatan 3 hari Presiden China Xi Jinping ke Malaysia. Kerjasama baharu merangkumi sektor komunikasi, pengangkutan, pelancongan dan pendidikan. Isyarat hubungan dua hala yang semakin erat. Xi tiba di Kuala Lumpur selepas melengkapkan lawatan ke Vietnam dan berlepas ke Kemboja semalam. Malaysia menyambut ketibaan beliau dengan adat istiadat penuh kehormatan. Selaras dengan kedudukannya sebagai pemimpin China, ekonomi kedua terbesar dunia. Namun di sebalik sambutan mesra, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian Malaysia. Menurutnya, kita tidak akan terperangkap dalam perang ekonomi kuasa besar. Anwar menyatakan hubungan Malaysia-China adalah demi kepentingan rakyat, ekonomi dan pembangunan negara. Pada masa yang sama, hubungan dagang dengan Amerika Syarikat kekal kukuh, termasuk ekspor semikonduktor sebanyak 60% ke Amerika Syarikat. Hari ini Anwar bertolak ke Thailand. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Pai Tong Tan Shinawatra, isu utama dijangka berkisar pada lawatan Xi dan ketegangan tarif AS China. Malaysia kini mempengerusikan ASEAN untuk tahun 2025 dan diharapkan memberi kepimpinan dalam isu tarif Amerika Syarikat dan China. Berita ketiga, surat khabar tempatan hampir 100 tahun lupa rupa bendera Malaysia. Pelik tetapi benar. Gambar di muka depan akhbar China Xinqiu Daily minggu ini memaparkan bendera Malaysia yang salah sebagai ilustrasi untuk menyambut lawatan rasmi 3 hari Presiden Xi Jinping. Yang tidak mengejutkan, bendera Republik Rakyat China dipaparkan dengan sempurna. Kesilapan ini segera mengundang kecaman netizen. Namun,
Isu menjadi lebih serius apabila Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim 2 hari lalu menzahirkan rasa kecewa. Titah baginda, bendera bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni. Ia adalah lambang kedaulatan, identiti negara dan semangat perjuangan rakyat. Pengurusan Sinchu Daily telah memohon maaf dan mengumumkan bahawa tindakan disiplin akan diambil selepas siasatan dalaman diselesaikan. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein turut bertindak. Ketua Pengarang Sinchu Daily dipanggil ke unit siasatan jenayah terkelas jam 1 tengah hari semalam. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 3(1)C Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan Seksyen 4(1)B Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Dalam perkembangan berkait, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mendesak tindakan tegas. Takkan didiamkan sahaja. Bagi saya, ini satu penghinaan. Bagi usulah Akmal rasa terhina. Namun, persoalan paling besar masih tergantung. Bagaimana pasukan editorial di Sinchu Daily terlepas pandang gambar utama di muka depan. Ini bukan di tengah-tengah ataupun di belakang, tapi memang di muka depan Sinchu Daily. Dan dalam gambar ni, fokus ni jelas kepada dua bendera yang tertera bersebelahan. Tapi bendera China betul dan bendera Malaysia tidak betul. Episod ini bakal menjadi peluru retorik bagi pihak yang ingin mempertikaikan kesetiaan dan kerangka pemikiran di kalangan media tempatan berbahasa minoriti. Berita keempat, kita ke Raub. Demi durian. Ahli Parlimen Raub, Chow Yu Hui dan pengurusi Save Musang King Alliance, SAMKA, Wilson Chang, dibebaskan dengan jaminan polis pada 15 April selepas mereka ditahan sehari sebelum kerana didakwa menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Isu ini bukan baru. Pengusaha-pengusaha durian di Raub telah lama mengurus kebun-kebun tanpa status tanah yang sah. Pada Julai 2024, Mahkamah Rayuan menolak permohonan 131 pekebun Musang King untuk kembali ke kebun mereka di Raub bagi kerja-kerja penyelenggaraan sementara menunggu rayuan terhadap perintah pengusiran. Latar belakang kes ni penting bagi memahami apa yang benar-benar berlaku. Pada 2017, 8 tahun dahulu, Kerajaan Pahang menganugerahkan pajakan 1,000 ekar tanah di kawasan Tras kepada Royal Pahang Durian Group untuk tempoh 30-30 tahun. Sementara itu, 11,000 ekar tanah yang diusahakan oleh lebih 1,000 pekebun ditawarkan pajakan, tetapi hanya jika mereka bersetuju menjual hasil hanya kepada Royal Pahang pada harga yang ditetapkan oleh pihak Royal Pahang. Kenapa pajakan tidak diberikan terus kepada pengusaha asal? Ramai antara mereka telah mengusahakan tanah ini sejak 1980-an. Soalan itu masih belum terjawab. Perbalahan ini tidak membantu Malaysia. Walaupun kita pengeluar durian ketiga terbesar dunia, kita masih bukan kuasa ekspor utama. Thailand menguasai 90% ekspor durian ke China. Malaysia hanya menjual sekitar 5 bilion ringgit ke China sekarang. Tetapi potensi jualan boleh mencecah 84 bilion. Lebih daripada 150% menjelang 2026. Itu bukan duit kecil. Rakyat biasa mungkin tak merasa Musang King Grade A yang terbang ke China. Tetapi setiap durian yang diekspor menyumbang kepada ekonomi negara dan akhirnya kepada rakyat juga. Berbalah di Raub memotong pokok durian seperti membuang emas. Sayangnya, persaingan antara Royal Pahang dan pekebun bebas tidak menguntungkan sesiapa dan hanya mengurangkan potensi industri durian Malaysia.
Malangnya, Kementerian Pertanian pula terus membisu berhubung isu ini. Bagi ahli Parlimen Chow, kerusi raup yang dimenangi DAP sejak 2013 amat bergantung kepada sokongan pekebun tempatan, majoritinya masyarakat Cina. Pilihan Raya Umum yang ke-16 semakin dekat. Isu durian ini bukan sekadar pertanian, ia juga politik. Berita kelima, Syed Saddiq menanti nasib di Mahkamah Rayuan. Semalam, Mahkamah Rayuan selesai mendengar hujah air dalam kes pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Panel 3 hakim diketuai Ahmad Zaidi Ibrahim menetapkan 24 April ini sebagai tarikh pengurusan kes untuk menetapkan hari keputusan. Pada 9 November 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda 10 juta ringgit. Pagi semalam sebelum memasuki mahkamah, Syed Saddiq berkata dia meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepada sistem kehakiman negara. Turut hadir memberi sokongan keluarga Syed Saddiq dan penyanyi pelakon Bella Astila. Sekiranya keputusan Mahkamah Rayuan tidak memihak kepadanya, hanya Mahkamah Persekutuan boleh menjadi penghalang terakhir kepada hukuman termasuk sebatan daripada dilaksanakan. Berita ke-6. Pelajar UiTM pakai baju hantu untuk ajar rasisme. Polis sedang menjalankan siasatan susulan video tular yang memaparkan sekumpulan pelajar UiTM dengkil berpakaian menyerupai kumpulan pelampau perkauman Ku Klux Klan (KKK). Ketua Polis Daerah Sepang ACP Nurhizam Bahaman berkata 2 hari lepas pada April 16, siasatan awal mendapati video itu dipercayai merupakan hasil daripada tugasan pelajar UiTM dengkil bagi subjek Contemporary Global dan Legal Issues, yang mana tugasan itu berkaitan dengan Ku Klux Klan (KKK). Untuk konteks, KKK terkenal dalam sejarah keganasan perkauman di Amerika Syarikat, termasuk gangguan serangan fizikal dan pembunuhan, khususnya terhadap masyarakat kulit hitam selama lebih 100 tahun. Pentadbiran UiTM mempertahankan tindakan pelajar, menyatakan ia adalah sebahagian daripada aktiviti akademik bertema anti-rasisme. Tetapi di media sosial, netizen tidak terima penjelasan itu. Ramai berpendapat cara pelajar berkongsi video dan gambar menunjukkan rasa bangga, bukan kecaman terhadap kumpulan pelampau. Kalau nak kecam rasisme, kenapa bergaya macam sokong, tulis seorang pengguna. Inilah satu soalan bukan sahaja kepada pelajar-pelajar ini, tapi juga kepada pentadbir UiTM. Adakah menunjuk KKK cara terbaik untuk menunjuk rasisme di Malaysia? Anda menonton Intipati Berita 13 ke 18 April 2025 bersama saya, Prabha Ganesan. Minggu depan akan fokus kepada pilihan raya kecil negeri Air Kuning di Perak dan pemilihan PKR. Sila tolong kami like dan subscribe. Please like dan subscribe. Sehingga minggu depan. Bye!